Tahun 219, pertempuran Fancheng, Guan Yu mengepung kota itu dengan kekuatan dahsyat. Hujan lebat membanjiri medan perang memerangkap tentera Wei. Maharaja Cao Cao buat pertama kali berdepan ancaman yang menggugat seluruh kerajaannya. Seluruh empayar mula goyah, digegarkan oleh jeneral legenda ini. Keganasan Guan Yu tersebar pantas. Beliau berjaya membanjiri 7 pasukan tentera Wei, menawan Pang De dan membunuh Yu Jin. Namanya menggegarkan seluruh China dari utara ke selatan. Ini adalah puncak kuasanya. Cao Cao mula berputus asa, mempertimbangkan tindakan drastik yang tidak pernah terfikir sebelumnya. Dalam keputusasaan, Cao Cao mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kota dari Sioux City. Ini adalah detik paling genting bagi dinasti Wei. Namun, penasihat bijak Sima Yi dan Jiang Gan menawarkan jalan keluar. Mereka mencadangkan perikatan strategik dengan Lu Meng. Mampukah Cao Cao bangkit dari ambang kekalahan?